Assalamualaikum dan selamat petang. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan mufrad wa musanna wal jama'. Ini adalah kumpulan kami. Kami terdiri daripada 7 orang, iaitu saya, Marsha, Hadirah, Hidayah, Syahidatun, Naufal dan juga Faizun. So saya serahkan kepada Marsha untuk mulakan terlebih dahulu. Silakan. Al-ismun min haisun al-adan salasan an-nawa', iaitu terdapat 3 jenis isim, iaitu isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Isim mufrad adalah kata tunggal, manakala Isim musanna adalah yang menunjukkan dua perkara dengan penambahan alif dan nun. Bagi isim jamak adalah menunjukkan perkara yang lebih daripada 2 perkara dan terdiri daripada 3 kategori, iaitu jamak az-zakir as-salam, yang kedua jamak muannas as-salam dan jamak at-taksir. Jamak az-zakir was-salam adalah jamak yang menunjukkan lebih daripada 2 dengan penambahan waw dan nun pada keadaan nama, dan ya dan nun pada keadaan perubahan, seperti wa nun fi hal ar-rafi wa aya wa nun fi halti an-nasab wal jar. Selain itu, jamak muannas as-salim contohnya masafirat atau muwazafat yang menunjukkan penambahan alif dan ta. Bagi jamak taksir, nama yang menunjukkan lebih daripada 2 dengan perubahan bentuk asalnya, seperti al-falam, al-rijal dan mufatih. Selain daripada itu, terdapat pergandaan, iaitu pergandaan dalam kata terpotong, kata yang terhenti dan yang terpanjang. Di sini, kata yang terhenti adalah digandakan dengan penambahan alif dan nun pada keadaan nama, manakala ya dan nun pada keadaan perubahan, yang menukar huruf alif menjadi ya jika huruf alif berada di keempat atau lebih, dan mengembalikannya kepada asalnya jika huruf alif berada pada 3 pertama, seperti Mustafa. Mustafa adalah tongkat. Jika di dalam kata yang terhenti, Mustafayan. Pada kata yang terpotong pula digandakan dengan penambahan alif dan nun pada keadaan nama. Contohnya al-qadi, hakim. Apabila menjadikan dia dalam jamak, iaitu al-qadiyan wal qadiyan, hakim-hakim. Seterusnya, mengenai kata yang terpanjang, iaitu yasni al-maksur baziyadin alfan wa nunan fi hala ar-rafa'. Kata yang terpanjang ini digandakan dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya dan huruf hamzah, tetapi seperti asalnya jika ia asli diubah menjadi waw jika untuk wanita, dan ada 2 pilihan dalam keadaan selain itu, seperti abtidaan al-hamzatan asaliyah, saharatan saharawan al-hamzatan al-ta'anasi, al-hamzatan al-ta'anis, iaitu permulaan ataupun permulaan-permulaan. Hamzah adalah asli di dalam ibtida al-abtidaan. Baiklah, itu saja. Sambungan akan diberikan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa mulahazah catatan berkenaan dengan musanna. Yang pertama sekali ialah untuk sesuatu isim, iaitu kata nama menjadi musanna, ada 4 syarat, iaitu mufrad, iaitu tidak jamak. Yang keduanya ialah mu'rab, iaitu tidak berubah baris akhirnya. Yang ketiga ialah murakkab, iaitu mestilah bukan kata majmuk. Yang keempat ialah kata nama itu mesti ada pasangan atau dari segi lafaz dan makna. Yang keduanya, terdapat 5 lafaz yang sudah sedia ada dalam bentuk musanna alif nun, tetapi lafaz tersebut tidak ada mufrad, iaitu isnani, isnatani, sintani, kila, kilta. Yang ketiga, huruf nun pada musanna akan dihilangkan jika kalimah musanna mudhaf disandarkan kepada perkataan selepasnya. Yang keempat, nun pada musanna sentiasa berbaris bawah dan huruf selepas alif dan ya musanna sentiasa berbaris atas. Saya akan terangkan mengenai jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni ialah kata jamak, iaitu ramai bagi kata nama perempuan. Secara mudahnya kita kena tambah huruf alif ta di belakang perkataan tersebut. Terdapat beberapa jenis perkataan yang boleh dijadikan jamak muannas salim ni. Yang pertama ialah kata nama khas bagi perempuan, sebagai contoh Maryam, tambah alif ta jadi Maryamat. Yang kedua ialah perkataan yang berakhir dengan huruf ta marbutah, sebagai contoh syajarah, iaitu pokok, tambah alif ta jadi syajarat. Seterusnya yang ketiga ialah perkataan yang berakhir dengan huruf ya maksura, sebagai contoh kubura, dan jamak muannas salim dia jadi kabirat.
Dan yang keempat ialah perkataan yang berakhir dengan huruf alif dan hamzah, sebagai contoh sahra, dan jamak muannas salim dia jadi sahrawat. Seterusnya terdapat juga perkataan yang tidak boleh jadikan jamak muannas salim. Sebagai contoh yang pertama ialah perkataan yang bermaksud bukan benda hidup, sebagai contoh jabal iaitu gunung, tak boleh jadi jabalat. Dan yang kedua ialah perkataan sifat yang bermaksud bukan hidup, sebagai contoh tawil iaitu panjang, tak boleh jadi tawilat. Dan yang ketiga ialah perkataan khas yang kena guna bentuk jamak lain, sebagai contoh hamam iaitu mandi kena jadi hamamat. Beberapa perubahan yang berlaku bila bertukar kepada jamak, sebagai contoh bila perkataan tengah iaitu ain kalimah tu berbaris atas, ubah kepada jamak menjadi baris atas juga, sebagai contoh waqafah jadi waqafat. Kalau huruf tengah perkataan asal tersebut berbaris depan dhammah ataupun berbaris bawah iaitu kasrah, terdapat 3 cara yang boleh digunakan. Yang pertama, kekalkan baris asal. Yang kedua, baris depan tersebut tukar kepada baris atas. Dan yang ketiga ialah baris bawah tu tukar kepada baris atas. Contohnya khutwah iaitu langkah, untuk baris atas khutawat, untuk baris depan khutuwat, dan untuk baris sukun jadi khutuwat. Seterusnya pada bahagian ini adalah berkaitan dengan jamak muzakkar salim. Seperti yang kita ketahui, jamak muzakkar salim ini menunjukkan ramai lelaki, iaitu lebih daripada 2. Kata nama boleh dijamakkan dalam bentuk jamak muzakkar salim jika ianya adalah kata nama khas, seperti Muhammad, dan sifat bagi lelaki berakal. Di samping itu, ia tidak boleh mempunyai huruf ta di hujungnya dan juga bukan kategori af'alu dan fa'la. Seperti contoh Hamzah, yang mana ianya mempunyai ta di hujung, dan juga jari iaitu boleh digunakan bagi lelaki maupun perempuan. Seterusnya adalah di mana perkataan atau wazan itu sendiri menyerupai jamak muzakkar salim, contohnya seperti ishruna. Kemudian berlakunya pengguguran huruf nun dalam jamak muzakkar salim ketika idhafah, iaitu adanya 2 isim yang bersandar antara satu sama lain. Contohnya macam muallimuna al-madrasati, perlu dihazaf nun supaya menjadi muallimu al-madrasati. Yang seterusnya adalah perkataan asal tersebut. Perkataan asal tersebut sendiri menyerupai jamak muannas, contohnya macam ulatu, adanya alif ta, ataupun arafatu, ataupun barakatu. Itu saja. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membincangkan berkenaan jamak taksir. Jamak taksir terbagi kepada 2, iaitu jamak khillah yang di mana digunakan untuk bilangan 3 hingga 10. Manakala jamak qatrah ni bilangan 3 hingga tanpa had. Di mana jamak taksir ni dia adalah satu jamak yang berubah mengikut struktur perkataan mufradnya. Contoh, untuk jamak khillah ada 4 wazan utama. Wazan pertama adalah af'ul. Contoh perkataan mufrad nafsu. Contoh jamak dia adalah anfus, jiwa-jiwa. Manakala wazan kedua adalah af'al. Contoh mufrad saifu iaitu pedang. Contoh jamak dia adalah asyaf, pedang-pedang. Manakala wazan af'ilah, dia punya mufrad dia amud, tiang. Manakala jamak dia pula adalah amidah, iaitu tiang-tiang. Seterusnya adalah fi'lah. Mufrad dia adalah fatah, iaitu pemuda. Manakala jamak dia adalah fityah, pemuda-pemuda. Seterusnya adalah jamak qatrah. Jamak qatrah ni dia ada banyak wazan dia. Antara dia adalah fa'lu. Contoh perkataan adalah abyad, yang ini putih. Jamak dia pula adalah bi'du, baydu, kan, ini putih-putih. Manakala wazan fa'la, contoh mufrad dia jari'ah, yang ini cedera. Contoh jamak adalah jarha. Manakala seterusnya adalah fa'alah. Mufrad dia adalah katib, ini penulis. Jamak dia adalah katabat, penulis. Dan iaitu fu'ala yang dikiaskan bagi lelaki yang berakal. Contoh dia karimun menjadi kurama. Hak pula fu'ala, contoh dia qadi menjadi qudah. Waw fu'alun, contoh dia naimun menjadi nawamun. Zai af'ala, contoh dia suwaya menjadi aswa. Hak pula wazan fi'alun yang diambil daripada wazan asal fi'lah, contoh ni'mah menjadi ni'amun. Ta fa'ulun, contoh dia lujah menjadi lujajun. Ya fi'alun, contoh dia jabal menjadi jibalun. Terakhir sekali iaitu kaf, wazannya fa'ulun yang diambil daripada wazan sahih sulasi. Kabid menjadi kubudun. Adapun wazan lain bagi jamak, iaitu setiap jamak taksir selepas alif mati 2 huruf atau 3 atau di tengahnya mati. Terdapat 7 wazan. Pertama, fa'ail. Contohnya katibah menjadi kataib. Kedua, fa'ali. Contohnya kursi menjadi karasi. Ketiga, fawa'il. Contoh dia nasiyah menjadi nawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan beberapa pola jamak dalam bahasa Arab. Yang pertama, mafa'il. Bentuk ini digunakan untuk kata-kata 4 suku kata yang bermula dengan huruf mim tambahan seperti murabba'ah dan mufasidah. Ada juga pola fa'al seperti afdal, ia berubah menjadi afadil. Kedua adalah fa'ali dan fa'ali.
Bentuk ini biasanya berasal dari fa'ala. Jika tiada bentuk lelaki seperti adara dan sahra, ia juga boleh berubah mengikut jantina seperti suqran untuk lelaki dan suqara untuk perempuan. Ketiga, dalam bahasa Arab ada konsep jumal jamak, di mana kata jamak boleh dibentuk semula untuk menunjukkan kepelbagaian seperti buyut menjadi buyutat. Akhir sekali ada juga isim jama'i, iaitu kata yang menunjukkan kumpulan tanpa bentuk tunggal khusus, seperti qaum dan jaish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Hari ini saya akan menerangkan tentang pembahagian nama dalam bahasa Arab. Nama terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah nakirah. Nakirah ini dia merujuk kepada sesuatu yang tidak tertentu, seperti pokok, buku dan rumah dia umum. Yang kedua adalah ma'rifah, iaitu merujuk kepada sesuatu yang tertentu, seperti pokok itu, buku Ali dan rumah tersebut. Terdapat 7 jenis ma'rifah, iaitu yang pertama adalah dhamir, kata ganti seperti ana dan huwa. Yang kedua adalah ilmu, kata nama khas seperti Ali dan Mekah. Yang ketiga adalah isim isyarah, kata tunjuk seperti hadza dan tilka. Yang keempat isim mausul, iaitu kata hubun seperti alladhi dan allati. Yang kelima isim yang dimulai dengan alif lam seperti al-kitab dan al-madinah. Yang keenam adalah mudhafun ilaih, iaitu kata yang bergabung dengan kata lain seperti baitul muallim, iaitu rumah guru. Yang terakhir adalah isim yang menunjukkan seruan seperti ya Muhammad, wahai Muhammad. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja daripada kumpulan kami. Seandainya anda memiliki permasalahan untuk lebih memahami berkenaan topik ini, terdapat QR yang telah kami sediakan, yang di mana QR tersebut akan membawa anda kepada nota yang lebih mudah untuk difahami. Sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.